perlu mengambil kira kedudukan bahasa kebangsaan dalam perlembagaan negara. Menurut Datuk Seri Anwar Ibrahim, prinsip yang terkandung dalam perlembagaan berhubung kedudukan bahasa Melayu akan terus dipertahankan dan didukung. Lagi-lagi Malaysia masih pusing mikirin bahasa kebangsaan. Baru-baru ini Perdana Menteri Malaysia menegaskan bahasa Melayu diutamakan, bahasa Inggris bahasa kedua, dan Mandarin bahasa ketiga. PM Anwar Ibrahim mengatakan bahasa Melayu perlu diutamakan sebagai bahasa kebangsaan. Namun beliau berkata penguasaan bahasa asing wajar diperkukuh dan tidak dilihat sebagai persaingan. Anak muda Malaysia juga lebih berdaya saing dalam dunia global. Beliau menjelaskan kenyataan mengenai bahasa Melayu sebagai bahasa ilmu, telah disalah tafsir. Susulan perbahasaan pengiktirapan UEC, ia bukan zero-sum game, ujar PM Anwar Ibrahim. Pernyataan ini menjadi pro dan kontra di kalangan masyarakat setempat. Malaysia krisis identitas, sudah berpuluh tahun belum sanggup menyatukan tiga bangsa besar, Cina, India dan Melayu, sehingga mereka iri ples dengki terhadap bahasa Indonesia. Kita lihat video ini. Penggunaan bahasa Melayu sebagai bahasa utama dalam acara rasmi dan besar perlu diperkasakan bagi memartabatkan bahasa kebangsaan di mata masyarakat dan dunia. Kedudukan bahasa Melayu akan terus dipertahankan dan didukung. Anwar berkata martabat bahasa Melayu harus diangkat sesuai dengan kedudukannya dalam perlembagaan negara dan penguasaannya mesti dimantapkan di kalangan rakyat. Beliau berkata sekiranya prinsip dan soal itu telah dilakukan, barulah cadangan bagi memantapkan penguasaan bahasa lain dan pengiktirafan terhadap pengiktirafan sijil peperiksaan bersama UEC boleh dikemukakan. Sebarang cadangan yang menjurus kepada satu bahasa atau satu kaum serta meninggalkan perbincangan soal bahasa utama negara akan dilihat membawa kepada masalah. Perdana Menteri turut mengingatkan mana-mana pihak yang mengemukakan cadangan dalam perkara berkaitan bahasa harus mematuhi prinsip perlembagaan dengan keutamaan adalah penguasaan bahasa Melayu. Sebelum ini, Timbalan Pengerusi DAP Ngakoming dilapor berkata parti itu akan berjumpa dengan Perdana Menteri berhubung pengiktirafan UEC. Terdahulu, Perdana Menteri menunaikan solat Jumaat di Masjid Nur Al-Hidayah, Kampung Kelibang dekat Langkawi pada Jumaat. Saya ingin mengingatkan mana-mana kaum, parti mau kemukakan, dia tidak ada masalah. Tapi mesti ingat, sebagai rakyat yang mematuhi prinsip perlembagaan, faham harus mula dengan menegaskan keutamaan penguasaan bahasa Melayu. Kemudian, saya setuju untuk angkat kedudukan penguasaan bahasa-bahasa lain. Bukan saja Inggeris, Cina, Arab, Tamil, tapi mana-mana bahasa lain. Tetapi saya nak kerangka besar itu jelas. Ramai ni orang sangat ramai ya. Tapi saya terkejut sebab orang Melayu cakap semacam opini pin. Asli. Jujur. Bahasa Melayu tak penting atau rasa tak high class. Tak macam bahasa French. Mereka fasih cakap English dengan mahir. Tambahan international language. Sebenarnya saya setuju dengan apa yang Nini cakap tadi. Sebenarnya bukan saja bangsa Cina. Even saya sebagai seorang bangsa Melayu, masih ada segelintir orang Melayu yang rasakan bahasa Malaysia ni tak cukup international. So bagi dia orang macam, kenapa saya nak belajar? Tak semua, segelintir. Semenjak saya dah pindah KL ni, ada Melayu-Melayu yang slangnya, oh, ayu. You jujur mana? Ada kad pengenalan tapi tak fasih bahasa kebangsaan, ibarat menjadi warga negara palsu. Itu kata Profesor Murad American dalam satu temu bual bersama TV per TV. Katanya kewarganegaraan bukan sekadar sekeping kad pengenalan, tapi ikatan jiwa dengan negara ini dan bahasa kebangsaan adalah asas kepada ikatan itu. Dan kalau kita berhenti sekejap dan tengok realiti sekeliling, persoalan ini bukan sekadar perbahasan akademik. Ini realiti yang sedang berlaku depan mata kita. Realitinya, lebih 25% pelajar sekolah menengah tak capai tahap kefasihan minimum bahasa Melayu walaupun lahir dan membesar di Malaysia. Bayangkan, suku daripada generasi muda kita sebenarnya terpisah daripada bahasa negara sendiri. Sejak merdeka, kita banyak cakap tentang perpaduan, tapi kita tak pernah ada pelan bahasa kebangsaan yang benar-benar menyatukan semua kaum. Bahasa cuma menjadi subjek wajib, bukannya mengikat identiti. Apabila satu bahasa kebangsaan gagal jadi bahasa bersama, kita bukan sekadar hilang kefasihan, kita hilang rasa kepunyaan. Akibatnya, kita hidup serumah tapi hati kita tak bersama.
bahkan ada yang berkiblatkan negara tanah besar. Dan kalau keadaan ini kekal macam sekarang, apa akan jadi pada identiti negara kita dalam 20 tahun akan datang? Dan saya Muhammad Firdaus Salihuddin, pengamal media di TV Pertiwi. UEC, Unified Examination Certificate ataupun sijil peperiksaan bersama. Dia adalah satu exam untuk sekolah menengah private China. Macam ni, sekolah menengah kerajaan kita ada exam SPM. Sekolah private China dia ada exam UEC. Korang kena tahu, exam ni bukan baru dilaksanakan di Malaysia. Daripada tahun 1975 dan diuruskan oleh Dong Zhong. Habis tu, kalau dah dilaksanakan, nak iktiraf apa? Banyak benda kita gagal. Maksudnya, kita mengambil rukun negara kita pun dari Indonesia juga, iaitu Pancasila mereka kan. Dan Pancasila di sana begitu berjaya. Kita di sini tak berjaya. Tahu nggak, di Malaysia juga ada Pancasila. Di sini nyebutnya rukun negara. Nah, ada 5 nih. 1, kepercayaan kepada Tuhan. 2, kesetiaan kepada raja dan negara. 3, keluhuran perlembagaan. 4, kedaulatan undang-undang. Dan 5, kesopanan dan kesusilaan. Saya yakin ini terinspirasi dari Pancasila Indonesia. Mantap. Kepulauan, dia macam Indonesia. Beribu-ribu pulau, dia orang 4 pulau boleh manage lah, tak ada masalah sangat. Kita je lah yang... Kita sebab pulau, sebab geografi ni pula dia dah cipta satu, orang kata divide, itu satu jurang antara Malaysia Barat dan Malaysia Timur. So tambahan pula, sejarah Malaysia ni dia tak lama. Di ASEAN ni kan, kalau kita perasan, hanya Malaysia je kita panggil ni negara artificial. Oh, dalam geopolitik dia ada konsep, maksudnya negara buatan. Dia bukan benda yang natural. Thailand dulu kita kenali sebagai Siam kan. Siam, Thailand. Myanmar pun ada di kerajaan dia, Vietnam ada kerajaan dia, Kemboja ada. Indonesia, Filipina ni walaupun dia dicipta oleh penjajah, tapi kesedaran, maksudnya sembadan dia dicipta oleh penjajah, tapi kesedaran pasal bangsa Indonesia, Filipina tu dah wujud sebelum kemerdekaan. Malaysia ni hanya wujud selepas kemerdekaan tanah Melayu, lepas tu campur pula Singapura, Sabah, Sarawak, baru bentuk Malaysia. Sebelum tu, tak ada orang tahu Malaysia apa benda. So, jadi dia menyebabkan kita ni macam tak ada satu identiti yang kuat. So, berdasarkan semua faktor-faktor ni, geografi yang terbelah, identiti yang artificial, maka kita ni dia tak boleh jadi kuasa besar. Tak boleh Tak boleh jadi kuasa besar. Satu kesan terbesar daripada ini, Malaysia tak boleh projek, orang kata projekkan kuasa dia di global secara berkesan. Sebab dia tak ada identiti yang kuat. Geografi pula dia tak ada geografi yang kuat. Sebab dia terbelah dua. Kalau dia terbelah dua tak apa, dia berada di tengah-tengah semua negara. Thailand, Filipina, Indonesia. Katakanlah 3 negara ni buat pakatan nak bahagikan Malaysia, habis Malaysia. Kosakata dalam tamu dewan mestilah bahasa tersebut tidak ada dalam bahasa Melayu. Maka boleh kita pinjam dari bahasa Inggeris, bahasa Tamil atau beberapa bahasa. Jadi perkataan ketimbang dah ada. Kemudian satu kepelikan juga berlaku. Ini ramai pelajar pada sini. Saya Ulu dapat Terengganu. 2, 3 Ulu Terengganu. Saya tak ada masa. Sorry. Nak tanya penjelasan satu saja. Apa masalahnya dengan menggunakan bahasa Tamil dan bahasa Cina kalau itu adalah bahasa ibunda kita untuk bertutur? Tak. Adakah perikatan nasional? Okey, duduk saya jawab. Tanya. Saya jawab. Duduk, saya jawab. Maksudnya ialah punca perpaduan ialah menggunakan satu bahasa. Tengok di Singapura, tengok di Indonesia. Jauh. Okey, saya pergi kepada satu kepelikan yang berlaku. Adakah Hulu Terengganu bermaksud menggunakan bahasa ibunda sendiri akan memecah belahkan masyarakat? Bukankah hakikatnya ramai anak-anak kita daripada kalangan orang Melayu masuk ke sekolah Tamil dan sekolah Cina? Tak masa. Saya mohon penjelasan. Penjelasannya ialah untuk memadukan bangsa. Adanya perikatan nasional akan pecah belahkan kita. You masa bahas, you bahaslah. No, saya tanya penjelasan. Adakah perikatan nasional menentang bahasa Tamil dan bahasa Cina? Itu pendirian perikatan nasional.